Okey, dah siap ayam masak lemak, rebung. Okey, cara nak buat dia pun senang. Memang sedang masam-masam masin tu. Okey, jom kita start dulu. Boleh tumis minum serai ni sampai dia naik bau. Kita akan ke coklat sikit colour dia. Lepas tu kita akan masukkan bahan kisar, bawang putih, bawang merah, cili padi hijau, cili besar hijau dengan kunyit itu. Bila dah tumis sampai masak, kita masukkan pula ayamnya. Ikutlah nak letak banyak ke sikit ayam tu, jadi bahan blend tu pun kena gantung pada jumlah ayam. Lepas tu kita kecau dia, masukkan pula kentang, and then kita masukkan pula rebung tu sekali. So senang dia sekali jalan je. So nanti rebung ni dia akan mempengaruhi rasa masam dia tu sepanjang proses kita masak ya. Okay, lepas tu kita akan kacau dia bagi sepati dulu sebelum kita masukkan pula air. Air ni kalau suka kuah lebih boleh lebihkanlah air ya. Kalau kuah sikit je, air pun sikit lah. Saya biasa guna air panas lah, senang. Okay, lepas tu kita rasakan dengan garam je. Saya tak letak Ajinomoto ya. Okay, lepas tu kita masukkan satu paket atau satu kotak santan kecil lah, dah cukup dah. Kalau siapa suka lebih berlemak, boleh lebihkanlah santan tu ya. Okay, lepas tu kita akan kacau, and then dah siap. Itu je, selamat cuba.